Ni minyak hitam dia. Macam baru tukar tapi tengok dah ada bersih. Kilau-kilau. Ni kita tengok dah ni boy. Nampak tak? Okey, nampak ni tu. Yang pertama enjin lama slash banyak salah satu punca ni. Ni itu hari kita dah cuci dah ni, tapi tak banyak gini. Ni lagi banyak ni. Slash minyak hitam. Okey. Slash ni datang daripada kerak-kerak minyak hitam Lepas tu bila minyak tak masuk, ni dia belok ni. Bila minyak tak masuk, dia jadi gini Kipas putus. Kipas jadi putus. Nampak? Minyak tak masuk terbakar habis tu.